Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Dog Production. Bersama aku lagi Yip yang akan menjadi host untuk Dog Channel ni. Dan untuk pengetahuan korang yang korang tak tahu, Dog Production ni mensajikan konten berkaitan dengan dark side, storytelling dan juga based on true story. Dan untuk korang yang suka channel ni, jangan lupa korang subscribe dan follow semua social media aku. Dan apa tunggu lagi? Let's go! Let's go! Let's go! Shut up! So guys, untuk konten-konten yang lepas, banyak aku ceritakan pasal kisah orang, ada kisah aku sendiri dan juga kisah para viewer dan juga kisah pasal industri sukan. Dan untuk kali ni guys, korang agak-agak, aku akan ceritakan pasal apa? So guys, untuk konten kali ni aku akan menceritakan pasal kisah kawan baik aku sendiri, iaitu sahabat aku sendiri guys. Okay guys, benda ni terjadi dalam 4-5 tahun lepas, yang di mana waktu tu aku baru sahaja habis daripada intern. Kalau korang tahu, intern ni adalah bila kau dah belajar, sebelum kau nak dapat diploma tu, kau ada kena kerja intern lah orang kata intern. Okay, ambil pengalaman. So guys, selepas aku intern tu, okay, aku ada masuk dalam satu kursus ni, yang di mana nama kursus ni adalah Welding and Rope Access. Rope Access. Rope Access. Korang tahu tak apa itu Rope Access? Rope Access ni adalah industri yang menggunakan tali untuk bekerja, yang di mana korang akan digantung, korang akan buat cuci-cuci bangunan dekat tingkat yang 50, tingkat 60, tingkat 70, dan sampaikan korang ni kadang ada kena welding dekat kapal-kapal menggunakan Rope Access, and dekat pelantar minyak semua tu. And guys, kalau korang nak tahu, waktu tu aku masuk satu kursus Rope Access ni, yang di mana aku terjumpa dengan salah seorang kawan baik aku sendiri, sahabat aku. Okay, dia ni sangat-sangat baik dengan aku, yang di mana kau tahu aku ni time tu belajar welding, so aku ada kemahiran bab welding, dia ada kemahiran bab Rope Access. So waktu welding ni aku banyak tolong dia, aku bagi tahu dia cara yang betul untuk welding, apa yang kau kena buat, macam mana tangan kau, macam mana pergerakan kaki kau. Aku ajar dia macam-macam sampailah kita orang sama-sama lulus untuk mendapatkan sijil welding tu guys. Dan sebulan lepas tu kita orang masuk pula kursus Rope Access, yang di mana aku memang zero knowledge untuk aku belajar Rope Access ni. Aku tak tahu berkaitan dengan tali macam mana nak bersangkut paut, dan aku juga gayat guys. Okay, tapi guys, sahabat aku ni, aku tak nak sebut nama dia siapa, aku just letakkan sahabat je. Okay, sahabat aku ni guys, aku cakap kau, dia ni banyak gila tolong aku waktu Rope Access tu, yang di mana aku takut dengan gayat, aku takut dengan ketinggian. Okay, dia lah jadi penenang aku, dia ajar aku macam mana cara kau nak counter kau punya gayat, macam mana kau nak menggunakan tali yang betul. Kau tahu guys, waktu tu aku ni gemuk juga tau, berat aku dalam sekitar 120 nak dekat 130. Tapi aku masuk, aku join untuk kursus Rope Access tu, waktu tu untuk aku nak kerja kapal kan, so aku kena ambil kursus tu. Dan that's why waktu tu aku tak nak, takut ke tak takut, aku kena ambil Rope Access tu, dan aku kena bermula daripada bawah. Yang di mana guys, kau tahu waktu aku dekat Rope Access tu, aku seorang je badan yang besar, badan yang berat untuk aku nak naik Rope Access tu. Tapi guys, kawan aku, sahabat aku ni, dia sangat support aku. Dia memang yang terbaik waktu tu kan. Aku cakap kau tahu tak, dia jaga aku punya pemakanan. Dia cakap dengan aku, kau nak naik tali ni, badan kau kena ringan. Dan dia ajar aku untuk diet, dia ajar aku cut sugar. Waktu tu guys, sebab apa guys, waktu tu
diberi training selama 3 minggu saja, dan minggu keempat tu dah kena exam, dah kena ujian. Dan waktu exam tu tak ada siapa boleh tolong kau, sebab engkau sendiri yang kena buat rock access tu untuk kau nak dapatkan sijil. Dan guys, kau tahu tak, hari pertama, minggu pertama, aku seinci pun aku tak boleh nak panjat guys. Serius aku cakap kau. Tapi berkat kawan aku ni, sahabat aku ni, dia jaga pemakanan aku. Daripada aku 131 kalau tak silap aku time tu, aku dapat turun sehingga 100 berapa belas lah. Dan aku cakap kau, memang payah gila untuk aku nak panjat rock access tu. Digantungkan tali kan, apa orang kata apa, untuk SOP keselamatan apa semua, untuk kau bergayut apa semua kan. Benda tu dia ajar lah kat situ kan. Dan aku cakap kau, sahabat aku ni memang baik gila dengan aku. Dia tak pernah, aku cakap kau, dia tak pernah nak bagi aku masalah. Dia selalu jadi penenang aku, dan dia juga selalu ceritakan masalah-masalah dekat aku, dan aku pun banyak ceritakan masalah aku kat dia. Dan aku cerita dengan dia sebab apa aku nak ambil rock access ni, sebab aku nak, orang kata apa, aku nak bantu family aku untuk dapatkan gaji yang tinggi kan. Dan dia pun cerita benda yang sama. Time tu dia dah kahwin guys, dia dah kahwin, dan waktu tu bini dia pregnant lah, macam tu lebih kurang. Waktu tu bini dia pregnant untuk bulan yang awal tak silap aku lah. Dan guys, berkat dia dan kawan-kawan yang lain kan, especially dia yang banyak support aku, dan akhirnya guys, aku lulus dalam ujian rock access tu. Dan mesti korang tanya kan, apakah dark side daripada cerita ni? Okay, cerita dia bermula macam gini guys. Sebelum benda ni terjadi, waktu tu aku dah pindah ke Melaka. Okay, masa aku pindah kat Melaka, dia ni tak pernah lupa aku guys. Yang di mana waktu aku kat Melaka pun, dia datang jumpa aku, dia datang ajak aku lepak, dia cerita pasal pengembangan aku, dia nak tahu apa yang aku buat sekarang. Okay, dan waktu tu dia bukan datang seorang, dia datang dengan wife dia. Time tu wife dia tengah sarat mengandung, memang betul-betul tinggal hari je okay nak keluar. And then tak lama lepas tu, so aku pun lost contact dengan dia sekejap, sebab yalah masing-masing busy. Aku busy, mungkin dia pun busy. And then nak dijadikan cerita guys, Allah Akbar, nak dijadikan cerita guys, aku dapat tahu daripada grup WhatsApp yang ada dia, ada aku. Aku sangat-sangat terkejut guys, yang di mana time tu sangat-sangat viral. Yang aku dapat tahu, dia bunuh bini dan anak dia yang baru lahir guys. Sumpah guys, aku sangat-sangat tak percaya, dan aku rasa macam benda apa ni, aku memang tak percaya guys. Benda ni jadi macam, aku rasa macam mengarut. Sebab guys, daripada kes ni tak sama langsung dengan perwatakan dia guys. Okay, dan dia ni seorang yang sangat sayangkan bini dia guys, apatah lagi anak dia guys. Tapi benda ni tiba-tiba muncul dalam WhatsApp time tu, dan ramai kawan-kawan dalam tu cakap, ini dia ke? Ini dia ke? Dan aku sendiri pun tak percaya guys. Padahal kan, dalam grup WhatsApp tu, aku antara salah seorang paling rapat dengan dia. Dan aku memang tak percaya gila guys. Kau bayangkan, dia ni orang yang sangat baik, yang selalu orang kata ingatkan kau pasal untuk buat kebaikan, tinggalkan benda-benda kejahatan dia guys. Dia banyak tolong aku guys. And then aku sangat-sangat tak percaya bila mana tiba-tiba keluar dekat dalam grup WhatsApp viral yang mengatakan dia bunuh bini dan anak dia guys. Waktu tu anak dia baru belum habis pantang lagi guys. Okay, berita tu keluar dan aku terus terkejut. Aku chat dia, aku call dia, tak balas guys waktu tu. Dan selang beberapa jam viral pula yang di mana dia ni bawa motor dalam keadaan bogel guys. Guys, aku sumpah jadi macam terkedu, dan aku sangat-sangat tak percaya. Guys, aku sayangkan kawan aku ni guys, tapi aku tak tahu macam mana dia boleh jadi macam gini guys. Dan banyak spekulasi keluar time tu. Ramai yang kata yang dia ni ambil dadah, ramai yang cakap dia ni gila, ramai yang cakap dia ni shot guys.
Aku kawan dia. Aku tahu guys, dia tak main dadah guys. Dan kalau kau nak tahu, waktu tu juga keluar dekat news mengatakan bahawa dia punya urine adalah negatif guys. Dia tak ada ambil sebarang dadah sekalipun, walaupun sikit guys. Tapi waktu tu netizen kecam dia gila babi guys. Netizen tak bagi muka kat dia. Netizen kata, ni akibat kalau kau jadi penagih. Guys, aku betul-betul koyak kat situ dengan netizen yang di mana kau tak tahu siap dia siapa. Engkau tak tahu pun dok dia. Aku ni kawan dia, aku tahulah dia macam mana. Dan aku rasa benda ni kemungkinan benda ni terjadi sebab pressure kehidupan sampai membuatkan dia ni jadi tak waras. Dan aku cakap kau, sampai sekarang aku masih lagi tak jumpa dia dan aku tak tahu dia ada kat mana guys. Ada juga kawan-kawan yang cakap kan, apa ni dia ni nak nombor. Aku tanya sampai sekarang dia dekat mana dan aku nak jumpa dia sampai sekarang aku tak boleh nak jumpa dia guys. Aku tak tahu apa-apa info. Guys, kalau kau tengok balik kes ni yang berlaku dalam 4-5 tahun lepas, kau tahu tak, arwah bini dia punya bapa, kira bapa mertua daripada sahabat aku ni pun cakap dia ni orang yang baik. Dia memang orang yang baik guys. Tapi macam mana benda tu boleh berlaku? Allahu alam guys. Dan apa yang aku nak bercerita dengan korang untuk kali ni, kisah ni memang bagi aku sangat-sangat sedih. Walaupun benda ni dah terjadi dalam 4-5 tahun lepas, tapi benda ni masih lagi segar dalam ingatan aku, yang di mana aku masih lagi terbayangkan muka dia senyum, muka dia bersabar, muka dia dalam keadaan penat guys. Tapi itulah, berjalan dengan waktu, dan aku selalu mendoakan semoga apa yang terjadi dekat dia ni ada hikmah di sebalik kejadian, dan aku harap dia boleh jadi macam yang dulu. Dan aku tak tahu apakah hukuman yang dia hadap. Benda tu jadi macam tak ada info langsung. Aku cuba cari, aku cuba selam benda ni, tapi tak jumpa guys. Dan aku harap engkau dalam keadaan baik kalau kau tengok video aku ni. Dan untuk korang semua, benda ni dah lama, dan aku harap kepada korang-korang semua yang dulu tuduh dia macam-macam, korang kena ingat, dia tu kawan aku dan aku tahu dia macam mana. Banyak sangat spekulasi yang keluar, tapi satu pun aku tak nak dengar, dan satu pun aku tak nak percaya. Yang aku hanya dengar dan aku hanyalah percaya daripada mulut sahabat aku tu sendiri. Dan aku rasa macam kalau satu kali dah diberi peluang untuk aku jumpa dia, aku memang nak sangat peluk dia, dan memang aku nak tanya dia macam mana keadaan dia guys. Dia memang sahabat aku dunia akhirat. Walau apa pun dia buat jahat, mana pun apa yang dah berlaku dalam kehidupan dia, aku sentiasa doakan dia guys. Dan untuk korang semua, itu sajalah konten untuk kali ni. Kisah ni memang tergantung. Sebab apa? Masa tu kisah ni dia memang cukup sampai kat sini je, dan aku tak tahu lagi apa benda-benda seterusnya, apa hukuman dia, semua aku lost. Aku tak dapat tahu guys. Dan itu sajalah konten dan perkongsian aku untuk hari ni, kisah pasal sahabat aku. Dan kita jumpa lagi dekat konten lain. Dan untuk korang semua yang sukakan konten daripada aku, jangan lupa untuk korang follow semua social media aku. Dan untuk korang yang ada kisah dark side, korang boleh kongsikan, DM saja dekat info di bawah. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.